Mak ayah dekat Ipoh tak payah pening. Bawa anak main sini, tengok 9D Cinema ataupun bagi diorang main ni berpuluh-puluh game yang ada kat sini. Dulu dia panggil Aeon Klebang, sekarang dia panggil Central Mall. Korang boleh search je Central Mall, sekarang ni tengah free parking tau. Boleh masuk Globe by Fantasyland ni harga dia. Tapi bagi mereka yang ambil package, layak untuk memenangi lucky draw sehingga RM30,000 yang akan diumumkan waktu March nanti. Ini dia Globe by Fantasyland. Anak-anak boleh lompat macam ni. Diorang nak memanjat pun boleh. Ikut suka diorang lah nak buat apa. So far kalau aku tengok memang safety dia sangat bagus lah. Lagipun baru buka dekat sini memang syok lah bawa anak-anak kat sini. Mak ayah boleh santai dekat bawah tu. Diorang nak tengok movie kartun pun boleh. Mak ayah nak duduk kat meja boleh. Biarlah diorang main. Diorang nak membaling ke, nak melompat ke, nak menggelongso ke, terpulang dekat diorang. Sebab ada banyak tempat diorang boleh main dekat sini. Bukan tu sahaja, sebelah Globe ni korang akan nampak ada Mr. Toys kan, tapi seberang sana ada Mr. DIY, tapi sebelah dia ada 9D Galaxy. Dekat sini kita boleh bawa anak naik macam roller coaster tu. Boleh pilih 23 jenis movie yang kita nak bawa anak-anak enjoy macam ni Rasa macam bawa kereta dengan berangin, kalau lalu air berair, macam-macam. 9D kan. Tengok rambut anak aku tu, macam betul. Tapi memang anak enjoy lah. Lepas daripada tu, sebelah dia pula Fantasyland ni menyediakan tempat permainan arcade yang besar. Macam-macam kejadian boleh berlaku. Macam ni dia nangis sebab dia kalah dengan kakak dia. Lepas tu dia collect tiket punya banyak. Nak main ketuk boleh, nak main lumba kereta boleh. Biarkan demo nak main apa. Macam-macam ada tau kalau tengok kat sini. Aku rasa lebih daripada 100 jenis permainan yang ada dekat sini. Jadi bolehlah bawa anak cuti sekolah ni datang ke Central Mall ni, bagi diorang main sikit. Kadang-kadang kita tengok diorang ni kreatif juga sebenarnya. Dia nak kumpul tiket tu, nak redeem hadiah. Okay, so jangan lupa follow aku, share video ni.